Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa pun saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, masa raya itu mungkin tak sempat lah nak buat cerita kan. Tapi dah lepas-lepas raya ni bolehlah buat cerita sikit-sikit. Ada seorang hamba Allah ni, dia kongsikan pengalaman dia masa dia remaja dulu lah. Sekarang ni umur dia dah lebih kurang 30-an. Dia kongsikan cerita ni menarik. Tajuk dia katanya pengalaman semasa nak menjadi tiga line, gangster tiga line. Dengar pun takut lah. Kiranya zaman ni zaman top 3 line lah, 4 line lah, 7 line lah. So dia ada pengalaman tu kan, berkait dengan seram semualah. Dia nak kongsikan lah. Okey, sekarang ni saya bawa watak, saya menjadi watak dia dalam cerita ni. Okey ya, bismillah. Aku nak kongsikan satu pengalaman seram yang aku pernah alami ketika aku baru nak kenal dunia. Kalau tak silap aku, kejadian ni berlaku ketika umur aku 20-an. Masa tu zaman tengah nak top, budak-budak ni baru nak kenal dunia. So masa ni juga ada satu pertubuhan yang saya tak nak sebut kat sini, tapi yang untuk kita faham kat sini, 3 line lah, 7 line lah. Rasanya ramai kot yang faham kot. Dan macam-macam lah nama yang ada. Rasanya tak perlulah nak sebut satu-satu nama kat sini kan, nanti jadi masalah. Rasanya semua orang boleh faham kot. Masa tu baru-baru habis sekolah. Bila baru habis sekolah ni, biasalah ikut kawan-kawan. Bila ikut kawan-kawan ni, orang ni ada grup ni, orang ni ada grup ni. Kita pun teringin nak ada grup kan, tapi tak bersedia lagi kata kan. Ikut tu adalah lepak sekali tu, tapi nak terus, orang kata apa, terus baik kan, potong terus tak ada lah kan, kita direct terus sembang, nampak. Okay, balik pada cerita. Masa tu aku baru habis sekolah, umur baru dalam 19 atau 20. Aku dengan kawan baik aku ni ada terlibat dengan satu pertubuhan ni. Tapi masa tu kami ni hanya sekadar adik-adik lagi lah. Sebab kalau tak silap, masa tu yang aku punya grup ni nak jadi ahli tetap kena berusia umur 21 lah kan, baru boleh, orang kata apa, menjadi ahli tetap, baru boleh potong. Ketika tu kami baru lagi habis sekolah, baru enjoy kan, umur 19-20. Rasanya time tu memang belum 21 lagi, tak apa nak ingat. Jadi kami pun duduklah di bawah satu orang yang bergelarkan abang-abang lah kononnya kan. Tapi tak ada abang mana pun, dia pun baru lagi nak join group tu kan. Tapi disebabkan dia masuk dulu dan dia ni nak title, dia bawa adik-adik banyak-banyak kan. Bila bawa adik banyak, dia adalah title dalam grup dia tu. Macam tu kan. Kalau lah aku nak ceritakan macam mana boleh bertemu abang-abang tu, memang panjang cerita dah. Jadi aku cerita ringkas kan sajalah ceritanya ni. Yang kau faham sudah. Yang kita nak fokuskan kisah seram dia, bukan kisah dia nak jadi gangster ni tak. Sebenarnya kami memang tak minat untuk masuk menjadi anggota rasmi kumpulan ni. Aku dengan kawan aku sebenarnya tak berapa minat nak masuk grup ni ke grup A, grup B ni, tak berapa minat. Tapi kami ni seronok melepak. Bila salah seorang kawan kami ni ada dalam grup tu, dia pergi melepak, kami pun follow lah dia ikut melepak. Tapi tak berniat yang kami ni pun nak join dalam grup tu. Kami hanya enjoy lepak, ikut kawan. Sebabnya kawan dah ada dalam tu kan. Kita lepak dengan dia, kita ikut je lah sekali. Masa tu pula baru nak dapat motor, baru nak, orang kata apa, baru nak tunjukkan keluar naik kereta kan. Padahal kereta mak bapak, motor pun mak bapak. Tapi masa kami lepak tu, kira adalah seorang yang umur dia mungkin lebih dalam 2-3 tahun daripada kami. Dia ni nak jadi abang-abang lah, sebabkan dia, macam saya cakap tadi, dia masuk dulu semua. So dia macam paksa tau untuk kami ni menjadi adik bawah dia. Sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Dia macam suruh lah, baru cepat sikit dia naik. Mungkin lah dia macam mendesak pun ada kan. Benda ni kena bayar kan. So masa tu tak ada kerja, susah sikit lah kan. Kami pun banyak bagi alasan. Sebenarnya nak masuk ni tak ada kan. Seronok enjoy lah kan. Lepak-lepak dengan kawan, ada kawan kami kan, gangster-gangster, biasalah. Tapi pada satu hari tu, kebetulan ada majlis tau dekat tempat yang kami lepak ni. Kira dekat persatuan ni lah kan, kat ayah-ayah ni lah ada buat majlis. Majlis yang dia mau buat tu pula majlis nak naikkan ahli-ahli baru. Jadi kami ni pun dipanggil lah untuk menjadi ahli baru. Masa tu kami pun semak juga lah otak ni kan. Macam-macam ayat lah kami tepih kan. Usah cakap lah ayat itu nak balik kampung apa. Tapi
orang gila teater ni nak jadi abang, dia paksa. Apa cara pun dia paksa. Sebenarnya yang atas ni tak ada apa. Tak ada beria pun. Yang bawah ni, yang paksa kami ni. Yang ini. Yang masalah ni, yang ayah-ayah ni tak ada masalah. Dia simple je. Jangan buat masalah, itu je. Dah macam-macam ayat dah kami bagi dah. Tapi dia paksa je buat datang pada malam tu kan. Masa tu pun aku pun bincang lah dengan partner aku, dengan kawan baik aku ni kan. Macam mana kita nak pergi ni kan. Semak lah abang ni kan. Suruh datang lah apa kan. Aku mana ada motor kan. Nak pakai motor mana. Tengok kawan aku cakap, kalau macam tu naik motor bapak aku lah. Tapi aku malas nak pergi. Aduh, kan tak pergi kan jadi masalah pula. Aku cakap kan, kami dah cuba dah bagi macam-macam alasan time tu. Tapi pendirian ni tetap juga suruh datang. Dia siap pesan lagi kat kami. Kalau kamu tak datang, nanti kami datang kutik kamu kat rumah. Oh, nampak tak? Alasannya kenapa kena datang? Sebabnya apa? Dah turut duduk sekali. Tak ada istilah pun benda tu. Kan? Tapi masa tu tengah baru-baru nak meletup lah benda ni kan. Biasalah macam-macam pantang larang, buah itu buah ini, macam-macam lah. Kemudian aku dengan kawan aku ni pun berbincang lah kan. Macam mana nak pergi malam ni kan. Bincang, kami naik satu motor. Kan, kami naik motor bapak kawan aku ni. Kan. So kami bincang pukul 9 kami nak gerak pergi ke majlis tu lah. Nak tak nak kena pergi lah. Tapi pada masa yang sama kami perah otak lagi ni fikir. Kan, apalah nak cari lagi alasan ni yang boleh kan. Buah penutup ni apa nak cari alasan ni. Aku pun dah siap bincang semua. Balik rumah siap-siap semua. Aku tunggulah dalam pukul 8. Pukul 8 macam tu kawan aku datang. Dia datang naik motor bapak dia. Datang ambil aku. Tapi masa tu kami tak terus lagi pergi ke majlis tu kan. Kami terus pergi singgah dulu. Singgah dulu kawasan Lepak. Kawasan perumahan kami je lah. Kawan-kawan perumahan kami kan. Kami singgah dulu Lepak. Kami tanya pendapat demo juga kan. Sebelum kami nak gerak sana ni. Demo pun bagi alasan macam-macam juga kan. Bagi kami, bantu kami lah. Tapi tak boleh kan. Nak tak nak kami kena pergi juga. Last sekali sebelum kami gerak, kami cakap dekat abang tu kan. Kami dah nak gerak ni. Tapi motor kami tayar pecah ni kan. Macam mana ni bang kan? Tayar depan ni pecah ni. Kami naik satu motor kan. Jenuh bang nak sampai jauh ni bang kan. Naik 2 orang satu motor tayar pecah. Oh susah ni bang kan. Abang tu dia cakap apa tau? Korang datang dulu. Ram pecah kita buat lain. Jangan risau kan. Kawan aku ada bengkel. Kita boleh buka. Kita boleh buat bela tayar. Jangan risau. Macam tu cakap. Oh time tu kami panas telinga time tu. Sakit hati. Nak tak nak. Sebenarnya tayar tu tak pecah. Aku lah gatal pergi buang angin. Dah masa kat rumah kawan aku yang kat kawasan perumahan kami ni kan. Fikir-fikir aku pergi buang angin. Aku cakap tak pecah. Ingatkan dia boleh lah ni sikit. Walaupun dia suruh datang juga kan. Masa tu tengah takut kan. Baru lagi kan. Takut so kena kutip kat rumah ni. Pergi jugalah jawab. Kami pun naik lah 2 orang pelan-pelan lah bawa pergi kan. Kami pergi pelan-pelan naik 2 orang. Sampai kat Jalan Tanjung. Kawasan tu nama Kampung Kolam. Dekat kawasan tu kira sunyi lah kan. Kebetulan tayar belakang boleh pecah. Ini betul-betul pecah. Bukannya kami yang buat. Ini betul-betul pecah. Kami pun berhentilah kat tepi. Sebaik sampai dekat kawasan corner Kampung Kolam tu. Kat situ lah. Dia boleh pecah pula tayar belakang ni. Kan. Kami berhenti. Kawasan tu dah gelap. Banyak terjadi kes-kes kemalangan. Kemalangan maut. Punyalah kami takut time tu. Oh sama otak time tu. Kawasan kami berhenti tu, di sebelah kiri kami ada satu kolam. Kolam ni kira kolam lama lah kan. Kemudian ada kebun-kebun Cina sikit kan kawasan tu. Kiranya kolam tu mungkin Cina sudut air. Dia kat kebun dia lah kan. Tak ada besar mana pun kolam tu, tapi boleh lah. Kemudian kawasan tu pula sunyi. Kenderaan memang jarang-jarang lalu. Sudah kata kami ni kan. Masa ni mulalah kan. Otak dah macam-macam lah. Aku dah tahu dah kawan aku ni takut. Kemudian aku pun call abang tu. Minta tolong dia datang ambil kami. Sebab kami memang betul-betul tayar pecah ni. Bukannya main-main. Tadi je lah main-main. Tayar depan tadi. Ini tayar belakang ni betul-betul pecah. Kami call minta tolong abang tu. Kami pun call lah. Abang, kami motor tayar dua-dua pecah ni bang. Tak boleh tolong kami bang. Datang ambil kami boleh bang tak? Kita tinggal lah motor kat mana dulu lah kan. Abang minta ambil kami. Time ni kami dah reda dah. Kalau dia datang ambil kami, nak tak nak kami kena pergi lah kan. Dah reda dah kan. Tahu abang tu boleh cakap apa? Lagi setengah jam kamu tak sampai. Kamu ni banyak alasan ni. Kamu lagi setengah jam tak sampai. Kamu tunggulah nanti. Dia letak telefon. Telefon dah tak angkat dah. Betul-betul hawa betul. Punyalah sakit hati yang tu. Mampu rampis aku dengan kawan ku. Tengah kami duduk fikir. Macam mana nak buat ni kan. Nak tolak balik jauh. Jauh ni jalan dah gelap. Sunyi. Otak dah fikir kemukaan dah. Tengah fikir.
Tiba-tiba bunyi air macam kena baling batu besar tau kat dalam air, meletup kat dalam kolam. Terus menyerap terus, darah naik ke kepala. Aku tengok kawanku tengok aku. Diam. Oi, kami diam lama juga, termenung. Dua-dua ni penakut. Jantung terus laju. Keliling kepala aku dah mula rasa kembang-kembang dah rasa. Ini tandanya bulu roma nak naik. Aku cuba cakap kat kawan aku, relax. Jangan kelam kabut. Tak ada apa ni. Ini mungkin ikan ke apa ni kan. Dia buat relax lah, jangan risau. Kalau ikan tak mau dia bunyi besar macam tu kata. Kamu janganlah cakap macam tu. Anggap je lah tu ikan. Relax. Jangan fikir kamu takut, masalah dia. Aku tahu kawan aku ni penakut. Kawasan tu gelap. Lagilah naik aura seram dia tu kan. Aduh. Kemudian aku suruh dia relax. Aku pun cuba fikir je. Aku telefon siapa aku nak telefon ni. Telefon orang ni tak angkat. Aku telefon orang ni tak angkat. Aku dah nampak dia lain macam lah. Aku nampak kawan aku ni, dia dah mula tengok kiri. Dia mula tengok kanan kan. Aku dah cakap dah, relax kan. Aku relax ni. Tapi relax dia tu, dia tengok kiri, dia tengok kanan kan. Aku cuba lagi fikir kan, cari lagi kat handphone. Siapa nak telefon minta tolong ni, siapa. Aku tak terfikir yang kawan aku yang kawasan perumahan tu. Belum fikir lagi, tengok kelam kabut ni. Tengok fikir. Sekali kawan aku boleh cakap apa? Weh, ada benda besar kat belakang ada benda besar kat belakang. Aku terus keras. Hanya dengan main-main aku cakap. Betul, dia datang sini. Dia datang sini. Hanya dengan macam ni, dia terus duduk dalam keadaan tenggung terus. Duduk kat tenggung, dia duduk bawah macam tu. Duduk tenggung. Dia datang sini, aku nampak dia datang sini. Hang ni jangan macam tu, aku cakap dia kan. Tunggulah kejap, tak payah. Hang relax lah. Kan. Aku dengar dia cakap, dia nak kawan dengan kamu, dia minat kamu. Hang ni betul babi pun lah. Aku terus marah dari kawan aku ni. Kan. Aku terus tengok kiri kanan. Aku tak nampak apa. Memang aku tak nampak apa. Tapi kawan aku ni, dia kata dia nampak benda besar, mata merah dia kata, mata merah tolong dia datang dekat. Dia macam takut. Hang tu, dia nak kawan dengan hang, dia minat hang dia cakap. Hang diam, hang cakap lagi sekali. Aku pun bawa hang cakap lagi sekali aku tak rajang hang. Dia dah dekat dia nak. Dia minat kat hang. Hang cakap lagi sekali aku tak rajang hang. Aku suruh dia diam, dia tak nak diam. Dia memang penakut budak ni. Tak macam mana tu aku dengar kelam kabut nak sepak dia ni kan. Suruh dia diam Dia boleh menggelupur macam tu. Dia menggelupur terus berbuih-buih mulut dia. Dia macam terkanjat. Berbuih-buih mulut dia. Dia terus macam terkapir-kapir. Aku dah jam lah time ni. Time ni memang aku dah jam lah. Bulu roma naik semua dah rasa lah. Yang kata aku tak nampak tadi pun aku dah rasa macam ada dekat kat aku dah. Time ni aku dah 5,000. Aku dah tak tahu nak buat apa dah. Memang time ni aku sendiri aku takut. Aku jenuh kejut dia. Bangun. Buih dia keluar banyak kat mulut. Dia macam sawan. Aku fikir-fikir baru aku teringat kawan aku yang dekat kawasan perumahan tu. Aku telefon alhamdulillah dia angkat. 2 orang telefon tak angkat, seorang aku telefon angkat. Alhamdulillah dia datang ambil ni. Dia cuma tanya satu, kamu kat mana? Aku kat kamu kolam ni tolong ni tengah bengsat ni berbuih mulut. Okey, kamu tunggu situ, aku datang. Lebih kurang dalam 10 minit aku tunggu, aku nampak cahaya lampu kereta daripada jauh. Alhamdulillah, time ni aku dah lega. Tapi dalam lega aku pun aku takut. Sebab masa ni mula dah ada angin, dah ada bau macam-macam dah. Kawasan tu kawasan Kemalangan. Otak ni dah blank kan ni. Elok je kawan aku sampai. Betul, kereta kawan aku. Kawan aku pun berhenti. Rupanya kawan aku ni dia bawa lagi 2 orang kawan kami kan. Kereta tu berhenti je. Aku tak cakap banyak. Aku tinggal kawan aku tinggal motor, aku terus masuk dalam kereta, aku terus duduk tu kat belakang. Aku tak nak tengok ke kanan. Sebab apa, aku sendiri pun dah takut. Kawan aku terus cakap, tak apa-apa, duduk, relax. Dia semua keluar. Dia terus tengok motor, dia angkat kawan kami. Kawan aku, dia angkat letak belakang. Kat sebelah aku tengok kawan aku dah pengsan, tak sedar diri lah. Aku dah tak peduli, aku pun takut. Kawan kami salah seorang tu ambil motor, dia kata tak apa, motor ni kita tak boleh tinggal, kita bawa balik. Aku cuba bawa pelan-pelan, kami ikut belakang. So kawan aku lagi seorang ni bawa kereta. Ikutlah kawan aku yang motor pecah dua-dua depan belakang ni, tayar depan belakang ni pecah. Ikutlah pelan-pelan. Slow-slow dah kami ikut. Lama juga. Barulah sampai kat rumah. Yang budak pengsan kawan aku ni, kawan baik aku ni, pengsan ni, kami hantar ke rumah dia. Kami terus jumpa mak bapak dia, kami cakap. Kami tak hantar ke klinik atau hospital sebab ni masing-masing tak ada lesen, takut. So minta family yang hantar, dia pergi hantar. Yang aku pula,
Aku tidur rumah kawan aku yang bawa kereta tadi, yang ambil aku tadi. Aku tak berani nak balik. Aku tidur situ. Esok pagi baru aku balik. Bila besok paginya, 2-3 hari lepas tu, kami tanyalah dekat kawan kami punya bapak kan. Dia cakap, kawan kami tu dia kena sawan. Masa tu, dia terlalu takut dia sawan. Lepas tu dia kena tahan wad 2 hari. Aku pula demam kat 3 hari masa tu. Lepas tu aku tak jumpa kawan aku ni lama. Seminggu aku tak jumpa. Dia tak keluar rumah. Dia trauma. Itu yang aku nak cerita. Lepas tu, start pada tu, aku block orang nombor abang tu. Apa pun kami tak pergi lepak. Start daripada tu lah aku trauma dah. Nak join mana-mana pertubuhan sampai lah sekarang ni. Aku tak ada freedom. Aku orang kata apa? Aku orang 29. Kosong. Tak ada nak masuk. Mana masuk sini tak ada. Sebabkan benda macam ni lah. Paksa memaksa. Sebenarnya benda ni betul juga. Sebenarnya tak boleh nak paksa benda ni kan. Dia ikut rela hati. Tapi tak tahulah kejadian masa tu kan macam mana kan. Tapi bila baca cerita ni, kesian pun ada. Sebabnya dema budak lagi, tak tahu apa. Dema dipaksa pergi. Nak pergi tapi dah macam-macam. Lepas tu dema belah sana pun tak nak tolong. Oi, sakit hati dengan kena gangguannya kan. Sama betul. Aduh, apa-apa pun kita jumpa ke next episode. Next episode ni rasanya lagi panjang cerita ni. Saya tengah buat cerita ni. Lagi panjang. Cerita ni lagi seram saya rasa. Tapi lambat sikit lah siap. Saya cuba buat yang terbaik. InsyaAllah. Apa pun jumpa next episode. Yang mana boleh terima dengan cara saya sembang, cara saya ni, alhamdulillah. Kalau ada silap salah yang kekurangan, sila komen. Bagi pendapat. Apa yang saya nak kena ubah. Biasalah saya perlengkapan tak lengkap lagi. Banyak yang kurang. Suara pun tak apa jelas. Saya cuba yang terbaik lah. Apa-apa pun kita jumpa next episode. Assalamualaikum.